Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini kita akan jalankan eksperimen pembiasan cahaya pada fizik tingkatan 4. Dan sebenarnya eksperimen ini dia lebih kepada bagaimana untuk mendapatkan sudut biasan yang lebih tepat lah. Kerana biasanya kesukaran pelajar menghadapi kesukaran untuk mendapatkan kata garisan pembiasan cahaya itulah. Jadi ada beberapa inovasi sikit lah dilakukan dan kita akan tengoklah dan lagi ya. Okey, boleh kita mulakan lah. Okey, yang pertama kita ada alat radar seperti kertas A4, protektor ya, ke sudut dan juga blok kaca semicircular lah, separuh bulatan ya, kita gunakan. Dan juga di dalam eksperimen ni biasanya menggunakan kotak sinar, tapi kita nak memudahkan lagi, kita hanya gunakan laser pointer. So nanti kita akan nampak satu perubahan kenapa ada dua laser pointer kat sini, di mana satu laser pointer yang ada diinovasi sikit lah, ada dawai kokot kat tengah ni, dan satu lagi tak ada. Ini nanti kita lihat, ini yang kesukaran yang biasanya dihadapi oleh para pelajar. Okey, so kita boleh mulakan. Yang pertamanya kita buat satu gambar, kita lukis dulu lah gambar semicircular ni ya. Lukis pun kena lukis elok-elok lah ya. Okey, supaya kita mendapat nanti satu sudutnya elok lah. Okey, dan kemudiannya untuk memudahkan, kita ukur dulu semicircular ni berapa panjang dia, dan biasanya adalah 9 cm. Dan bila 9 cm tu untuk kita dapatkan titik tengah dia, supaya senang nanti kita nak buat nak tujukan arah laser pointer tu ya. Kita buat 4.5 lah kat sini ya. Dan nak senang, dekat sini pun kita boleh buat juga satu kata garisan lah, supaya senang nanti kita nak tembak laser pointer tu lah. Okey, dan kemudian kita akan buat satu garis, kita panggil garis normal lah ya, kat sini ya. Supaya senang nanti nak tengok. Okay, kita panggil dia normal lah, garis normal. Okay, dan kemudian nanti kita boleh start nak buat dia punya kata sudut yang diperlukan lah. Biasanya kalau dalam eksperimen kita tengok diperlukan sudut 7 pada 20 darjah, 30 darjah, 40, 50 dan 60. So yang ini dah ada yang dah siap ya, untuk memudahkan lagi lah, senang. So dah ada dekat situ. Tapi saya tak buatlah sampai 60 sebab ni kita nak cepatkan sikit. So dalam sampai 40 darjah. Jadi nak tunjukkan supaya ini yang berlaku pada pelajar biasanya kalau saya gunakan dawai kokot yang laser pointer yang tidak menggunakan dawai kokot dawai kokot ni bulat stapler. Kita cari je satu macam ni, dan kita akan lekatkan je dan selalu di tepi dia. Kalau start pakai, so kita tengok bila pelajar nak buat garis tuju dia, sudut bias dia ya, jadi macam susah kan, dia nak dapatkan, dia tak tahu nak letak kat mana, susah. Jadi macam meraba-raba jugalah mencari. Tapi kalau kita gunakan yang ada dawai kokot ni, jadi dia perlu hanya tembak je, dan pastikan yang tembak tu kena pada titik pada yang kita dah buat tadi tu, titik tengah tadi tu, dan dia akan terus keluar. So bila terus keluar tu bolehlah terus tanda saja kat sini. So kemudian dah saja pelajar boleh terus sambungkan garisan
yang dia dah buat tadi pada titik tengah. Okey. Jadi kita kena buat betul-betul lah ya, bagi betul-betul dia punya garis tu. Dan kat sini kita akan dapatlah sudut biasan. Kita gunakan protractor, ya. Gunakan protractor, pastikan garisan yang ni kena dekat betul-betul, yang betul kepada 90 ya. Di kat sini kita boleh baca lah berapa sudut biasan, berapa darjah. Jadi itu sahaja untuk eksperimen ini, sedikit inovasi yang dilakukan lah. Sekian, terima kasih.